Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, abang-abang kakak, sebelum saya mulakan video saya ni, minta abang-abang kakak share dulu boleh? Share, like, follow saya dulu boleh? Okey bang, hari ni saya ada sebiji Nazar Citra. Ni Nazar Citra tahun 2008 inilah Nazar Citra. Nazar Citra ni ramai lagi pakai. Setakat ni saya ada sebiji saja Nazar Citra yang dah siap restore lah. So apa yang saya dah restore kat Nazar Citra ni, abang boleh tengok lah. Cat pun saya dah cat baru. Grill depan ni pun saya dah tukar. Tukar yang elok sikit, lawa sikit. Lampu baru kiri kanan. Ni lampu baru kiri kanan saya dah buat. Cat baru. Sunroof berfungsi dengan baik sunroof. Sunroof elok lagi. Saya dah servis dah sunroof. Dekat sini pun semua masih lagi original. Abang tengok rim standard dah. Ini rim original Nazar Citra. So Nazar Citra ni apa yang saya dapat kongsikan. Nazar Citra ni dia punya spare part banyak lagi. Dia bukan macam Nazaria. Nazaria ni ada lagi satu model yang pintu sliding tu. Yang ni masih ramai lagi pakai. Masih banyak lagi atas jalan raya. So spare part ni abang-abang kakak boleh cari dekat kedai potong pun ada. Dekat banyak lah orang pakai. Orang masih pakai kereta ni. So tak perlu takut. So CC dia 2.0 automatic. Ini kereta auto. Dalaman kemas. Aircon sejuk. So boleh tengok lah. Ni pada bahagian keliling ni. Semua saya dah buat balik. Abang tak perlu dah buat apa dah bang. Tinggal bawa je. Ni visor pun saya beli dah. Nazar Citra punya. Semua cantik, kemas. Cermin semua original lagi. Bukan hanya barang-barang ganti. Semua elok Door handle ni semua saya dah tukar balik. Semua saya dah buat mesin tengok dalam sikit. So dalam dia memang kemas. Masih lagi macam baru. Abang boleh tengok ni semua elok berfungsi. Cermin original Nazar Citra. Cermin berat steering saya dah balut. Meter semua hidup. Radio ada. Aircon sejuk beku. Dalam kursi original Saya tak ada ubah apa-apa. Saya bela balik. Saya repair balik. Yang mana buruk saya tukar. Yang mana patah saya tukar lain. So di bahagian belakang ni ni belakang dia kursi belakang ni semua cantik lagi. Kapet pun kapet original lagi. Yang mana saya boleh buat, saya buat. Ni yang bahagian atas bumbung dia. Sunroof berfungsi sunroof hidup. Tak ada masalah ni kursi belakang. Boleh naik kereta ni, boleh naik 6 orang ke 7 orang boleh naik, tak ada masalah. So saya rasa tak ada apa kat Nazar Citra ni saya dapat tunjuk. Ni sini kita tengok kat pilot dia. Ni pada bahagian konsol tak ada pecah dashboard, cantik cun macam baru dashboard dia. So inilah dia rupa Nazar Citra ni pada bahagian dalam. Meter semua berfungsi dengan baik. Kereta lama jangan tanya mileage lah. Kalau kereta-kereta tahun lama ni jangan tanya mileage. Sebab kena faham lah kereta lama ni mesti